ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Dihormati lagi dikasihi Al-Fadil pengurusi timbalan Al-Fadil Ustaz Hasan, Sahibul Fadilah Tuan Iman, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau kita yang saya raikan, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan dan juga kesihatan baik untuk kita teruskan perbincangan berkaitan dengan modul kita, kitab fiqh ibadah, masih lagi dalam komponen wajib berkaitan dengan pendetailan rukun sembahyang. Kita akan habiskan malam ini rukun sembahyang yang ke-10, berbaki ada 3 lagi, kita akan habiskan ke-10, ke-11 dan juga 12 dan 13. Ini antara komponen wajib yang menjadi teras di dalam sistem sembahyang. Adapun 2 komponen wajib lagi kita telah bincang, iaitu syarat sah sembahyang dan juga perkara yang membatalkan sembahyang. Itu 2 komponen wajib, dan yang paling penting adalah komponen wajib berkaitan dengan pendetailan rukun sembahyang. Dia menjadi teras kepada ibadat sembahyang. Ke-10 membaca selawat. Baik, cara membaca selawat berdasarkan panduan yang diperuntukkan dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Ke-10 daripada 13 rukun. Rukun ni maksud anggota, ataupun dipanggil juzuk. Dalam bahasa Arab dipanggil juzuk, dalam bahasa kita dipanggil anggota sembahyang. Nama diri sembahyang mesti lengkap 13 anggota asas. 13 anggota baru dinamakan sembahyang. Cara membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia kata selawat yang wajib ni pada dalam tasyahud akhir. Selawat yang menjadi rukun ataupun menjadi wajibnya ialah selawat dalam tahiyat akhir. Kalau terlupa selawat dalam tahiyat akhir, tidak sah. Kenapa? Kita meninggalkan satu juzuk ataupun satu rukun ataupun satu anggota daripada anggota yang wajib. Adapun selawat selepas tahiyat awal, itu sunat ab'ad. Kita akan bincang nanti, masuk komponen sunat nanti kita akan bincang. Sunat ab'ad ada 8. Salah satunya ialah selawat selepas tahiyat awal. Maknanya tahiyat awal ni, diri tahiyat awal kita tinggal pun sah, dan juga sunat selawat selepas tahiyat awal kalau kita tak baca pun tidak menjadi isu. Cuma tak ada pahala sunat yang nilainya besar, kategori sunat. Sekurang-kurang tahiyat, ni sekurang-kurang sah membaca tahiyat, membaca selawat itu Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia panggil selawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Paling penting yang kita nak jaganya ialah Allahumma satu kalimah, salli kalimah yang kedua, ala kalimah yang ketiga, Muhammad kalimah keempat. 4 kalimah ini paling penting yang kita nak fokus. Takut kita kadang-kadang terlepas pandang cara kita baca. Ialah salli. Salli ini kekalkan huruf sad dan lam, jangan panjang. Jangan baca salli, tak boleh panjang. Dia bukan lam ya, tak ada ya, tak ada huruf mak, tak boleh dipanjangkan, dan tak boleh ditukar huruf sad menjadi sin. Jangan kata Allahumma sal, sad jadi sa.
salli ala Muhammad. Dia salli, pendek saja, salli ala, terus, jangan Allahumma salli ala. Dia tak boleh lebih. Kalau jadi salli, jadi dua. Dia salli ala terus, satu harakat. Itu kalimah yang perlu kita fokus. Kalimah yang kedua yang perlu kita fokus ialah Muhammad. Terkadang terlepas pandan kita gihantan Muhammad. Dua. Satu, kita pindah hak jadi hak. Yang kedua, dal kita buang. Muhammad, dahilan. Kenapa waqaf? Waqaf bukan hilang. Waqaf dal itu kena ada. Cuma jangan dibaca baris. Sebab waqaf ini matikan baris, bukan matikan huruf. Orang Melayu kita dia suka waqaf mati huruf. Allahumma salli ala Muhammad. Dah hilang. Kenapa? Mati. Apa yang matinya? Huruf. Bukan. Matinya ialah baris. Jangan baca hidup baris tu. Dia mati dengan dua-dua. Baris pun mati, dengan diri-diri dia lempar buah habis. Tak boleh. Lempar buah tak sah. Tak cukup satu sepepak. Tak cukup satu macam orang lah. Kaki tak ada okey lagi, kepala tak ada, tak panggil orang. Ini pun tak panggil selawat. Kalau dah tak ada. Tak sempurna nama Nabi. Sebab nama Nabi Mihamidah. Sebut dia Muhammad. De tu kena ada. De tu. Sebab apa kena ada de? Kerana de itu huruf. Kenapa jadi de? Tak mati ya? Matikan baris. De. Muhammad. Kadang-kadang orang kita dia terpengaruh dengan slang Melayu. Kan panggil mak. Mak. Muhammad. Nama Muhammad panggil mak. Kalau nak orang Kelantan, dia main mak je. Mak. Mak mana mak? Mak tak ada huruf lah. Belakang tu mak je. Jadi terpengaruh sampai bawa kepada selawat pun mak juga. Muhammad. Jadi kena jaga dua huruf. Pertama huruf ha, jangan dipindah jadi ha. Muhammad. Dan dal itu qalqalahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita nak tambah sayyid, kalau di luar solat ataupun dalam solat boleh tambah. Jadi kalau kita nak tambah sayyid, kena jaga pula satu kalimah yang kelima. Jadi kalimah sayyid, apa yang kena jaga? Huruf iya dan syaddah. Sayyidina. Sayyid itu makna leader, pemimpin, ketua. Sayyid, ketua kami yang bernama Muhammad. Karena Nabi ini dia bukan ketua kepada umat dia sahaja, bukan dia ketua pada seluruh manusia dan jin. Nabi ketua, bukan Nabi Adam. Nabi kita menjadi ketua. Nabi Adam ni dia panggil Abal Bashar. Dia panggil bapa kepada jasad. Adapun Abal Ruh Nabi kita. Dan ketua adalah Nabi kita. Sebab tu dia panggil Sayyidina. Gelaran Nabi kita ketua yang bernama Muhammad. Maka kalau kita nak tambah Sayyidina, kena jaga Sayyid, bukan Sayyidina. Tu pun satu. Dia hantar say. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan Muha. Muha tu orang Kedah. Orang Kedah belah pelet siam. Belah sik. Belah sik dia tak kata han. Dia combine mung. Sebab dia asal keturunan. Saya tanya masa saya belajar dulu, tanya kawan-kawan belah sana, kenapa combine mung dengan han tu? Dia kata mung tu hak petani. Kami dia kata ada keturunan sik ni asal petani. Mengekalkan huruf petani kan mung macam Kelantan. Han tu Kedah. Macam sik Kedah. Jadilah dia combine dua, muhan. Kita pun fikir apa muhan ni? Rupanya kamu lah, engkau lah. Kan? Kau panjang dia. Jadi kita pun kalau jadi muhan, tu jadi orang Kedah. Dia kena Muhammad. Okey, settle. Ataupun boleh juga dengan lafaz lain, Allahumma salli ala Rasul, atau Allahumma salli ala Nabi. Nabi, ya tu jangan matikan. Jangan lempar buaya. Nabi, tu. Tiga boleh digunakan, tiga lah. Bila dalam tahiyat akhir dia wajib, dia menjadi rukun. Baik, selawat dia mudah sahaja.
Yang ke-11 duduk bagi tasyuk akhir. Jadi ke-11, 12, 13 semua mudah kita akan baca express. Kemudian kita akan terus nak fokus komponen baru malam ni, iaitu komponen sunat, untuk tambah nilai di dalam sembahyang kita. Yang ni yang kita duk bincang ni, ini bukan tambahan, ini dipanggil asas di dalam sembahyang, rukun. Selepas habis rukun benda yang basic ni, kita akan masuk tambahan-tambahan perkara-perkara yang perlu kita fokus untuk memastikan ibadat kita cantik dari sudut nilai tambah pahala. Okey, ke-11 duduk bagi tasyuk akhir. Ni wajib, duduk yang wajib. Ni mudah saja, memang jarang tak duduk. Melainkan dia tak boleh duduk berdiri, sembahyang berdiri. Dia tak boleh duduk, dimaafkan. Sembahyang dalam keadaan berdiri, tahiyat akhir pun berdiri, salam pun berdiri. Asalnya tahiyat akhir wajib duduk. Ketika dia baca tahiyat akhir wajib duduk. Ketika nak bagi salam tu wajib duduk. Oleh kerana dia tak boleh duduk, dibenarkan dia berdiri. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat berdiri. Jadi rakaat keempat berdiri itu tahiyat akhir pun dibaca dalam keadaan berdiri, selawat selepas tahiyat akhir pun baca berdiri, salam pun berdiri. Dia rakaat pun berdiri, sujud pun berdiri. Sebab dia tak boleh duduk. Orang tak boleh duduk sembahyang 4 rakaat dalam keadaan berdiri. Cuma dia beza, rokok dengan sujud dia beza. Kalau mampu lah, kalau mampu dia beza. Macam mana? Rokok seperti biasa, sujud lebih rendah sedikit. Hulu tangan ke bawah tu lebih rendah sedikit. Itu orang yang sembahyang berdiri. Tahiyat akhir, sami Allahu liman hamidah, sujud, Allahu akbar, duduk juga. Duduk antara dua sujud, berdiri balik. Sujud kali kedua, Allahu akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir, berdiri. Tahiyat akhir dalam keadaan berdiri, at-tahiyyatul mubah. Kenapa? Tak boleh duduk. Ini orang yang mampu duduk. Ke-11, wajib duduk bagi tasyahud akhir. Yang ini bagi membaca tasyahud akhir. Bagi tasyahud akhir itu bagi membaca tasyahud akhir. Bagi selawat, yang ini duduk bagi membaca selawat selepas tasyahud akhir. Dan bagi salam, ini duduk bagi memberi salam, Assalamualaikum. Kalaulah dia mampu duduk, tiba-tiba beri salam dalam keadaan berdiri, tidak sah. Kalau sembahyang mayat tak apalah, memang tak boleh duduk. Mau duduk tak sah sembahyang mayat. Jangan duduk pula. Habis takbir kali ketiga, kali keempat duduk. Kenapa duduk je? Bagi salam. Tahiyat akhir dia tahu tak boleh baca. Kenapa ulama bincang sistem sembahyang jenazah berbeza? Tidak ada rukuk, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud. Kerana solat jenazah dibentuk, dibina ni maksudnya dibentuk dengan cara yang paling ringkas. Dibina di atas cara yang paling ringkas, sehingga mana dipotong semua. Doa iftitah tak sunat, rukuk tak ada, i'tidal tak ada, sujud tak ada, tahiyat akhir tak ada. 4 takbir. Yang wajibnya ialah Fatihah, yang wajibnya selawat, yang wajibnya doa, lepas tu salam. 4 saja. Jangan mana-mana tambah doa iftitah. Doa iftitah tu makruh. Kalau doa iftitah pun tak wajib, doa iftitah daripada sunat tak wajib, tiba-tiba orang yang tak faham dia panjangkan doa kepada mayat selepas salam. Sangat satu tempat 2-3 bulan lepas saya pergi, siap tahlil, kacau. Kambuh tanam dulu nak tahlil pun. Dia siap Fatihah, lepas doa, lepas bagi salam Al-Fatihah, okey lagi. Tapi ingat, ulama sebut dalam kitab Tajhizul Mayyit, ringkaskan doa. Sebab doa iftitah pun tak sunat, tak baca, tiba-tiba nak panjangkan doa selepas takbir, selepas salam. Tak sunat memanjangkan doa selepas salam. Baca doa ringkas saja. Ringkas. Kalau nak ringkas, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ulang balik doa di dalam sembahyang. Boleh. Kalau tuan guru saya, dia baca antara doa masyhur dia, Allahumma bihaqqi Muhammad. Ya, baca doa tu ringkas je. Lepas Allahumma bihaqqi Muhammad tu, sambung sikit je. La ta'azib, bahawa jangan kamu azab ala hadzal mayat, di atas mayat ni.
Ulang balik. La tu'adzib ala hadzal mayyit. Ulang balik 3 kali. Habis. Rabbana atina. Ringkas. Ada yang buat tahlil. Lepas doa panjang, doa dia baca, kemudian baca tahlil. Mana tahlil? 3 qul. Lepas 3 qul dia baca, amanar rasul. Saya cakap ini tahlil dah ni imam ni. Itu makruh. Tak perlu tanya kenapa panjang. Sambil menunggu waris. Kalau menunggu waris, jangan duk semayang lagi. Menunggu waris pun makruh sekiranya tidak ada maslahat dengan mayit. Hukum menunggu waris, menunggu anak yang tidak ada maslahat dengan mayit, makruh. Apa maslahat? Sembahyang. Kalau waris itu anak dia dari jauh nak balik sembahyang, boleh tunggu. Tak makruh tunggu. Tak makruh kita menunggu. Bahkan sunat kalau anak itu akan menjadi imam, boleh tunggu walaupun 2-3 jam. Tapi kalau sekadar balik nak tengok je, tak sunat tunggu anak. Bahkan makruh menunggu anak. Terus je. Yang mana ada ni, anak-anak yang ada jadi imam, tak payah tunggu. Kenapa? Nabi sebut asri'u bil janazah. Percepatkan proses jenazah. Apa proses? 4. Nabi kata asri'u bil janazah. Hendaklah kamu percepatkan proses pengurusan jenazah. 4 tu. Mandi, cepatkan. Kapan? Solat ke bumi. 4. Afdal percepatkan proses. Sebab tu apabila selesai je sebagai salam, doa ringkas. Selepas doa ringkas je, usun. Bubu-bubu usun. Jangan bohgia, jangan bohgia. Tak sunat bohgia. Bohgia macam mana? Usun selangkah Al-Fatihah. Habis Fatihah. Selangkah kedua Al-Fatihah. Langkah ketiga, gia ketiga Al-Fatihah. 3 gia baru jalan. Itu tak sunat. Tak sunat gia tu. Nak baca tak apalah. Sunat baca Fatihah tu sambil usun bacalah. Fatihah boleh, Qul Huwallah boleh, ulang-ulang sampai di kubur. Bukan kata bid'ah baca tu, bukan bid'ah gia tu. Jangan buh gia 1 bunti, 2 bunti. Kenapa buh 1 bunti, 2 bunti? Kerana si mayit ini, kepercayaan dia, si mayit nak tengok rumah terakhir. Dan anak-anak, mana anak-anak ni mayit nak tengok. Tengok apa lagi nya? Cepat proses pergi je. Itu disebut dalam kitab Sulamus Sibyan jilid yang pertama. Hukum buhgia itu adalah makruh, tak sunat. Baca sunat Fatihah kepada si mayit itu sambil usun, bolehlah baca. Cuma jangan gia. Orang dulu ada gia tu. Dulu. Yang seterusnya, habis duduk bagi tasyahud akhir, bagi selawat, bagi salam. Yakni duduknya kerana membaca tasyahud akhir, duduknya kerana membaca selawat atas Nabi, dan duduknya kerana membaca Assalamualaikum. Itu jadi rukun sembahyang. Jika kita baca dengan keadaan tidak duduk, dia kata seperti berdiri atau sambil nak bangun, nescaya tidak sah sembahyang. Kenapa? Kerana meninggalkan rukun duduk. Bagi orang yang mampulah. Kalau orang tak mampu, boleh berdiri. Semua bacaan ini, bacaan tahiyat dengan selawat ini, tahiyat yang kita bincang bulan lepas dan selawat kita bincang malam ni, disyaratkan. Ini peraturan membaca. Tadi kita just sebut lafaz saja, syarat kita boleh sebut. Apa syarat dia? Ataupun panggil peraturan membaca itu, membaca dengan betul segala huruf dan kalimah. Itu pertama. Yang kedua, disyaratkan didengar oleh telinganya sendiri. Telinga dia dengar. Telinga orang lain tak apa. Tak perlu ambil kisah telinga orang lain. Telinga dia. Jangan telinga orang lain. Telinga dia mesti dengar. Kalau telinga dia tak dengar, itu tidak menepati dan mematuhi peraturan sah membaca tahiyat dan juga membaca selawat. Sebagaimana dia kata peraturan bagi dengar ni, wajib dengar ni telah dinyatakan pada rukun yang ketiga, yakni takbiratul ihram. Sama saja. Takbiratul ihram mesti didengar di telinga, dan juga Fatihah mesti didengar di telinga,
dan tahiyat akhir yang kita bincang mesti didengar di telinga, dan juga selawat malam ni yang kita bincang mesti telinga dengar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, telinga mesti dengar. Sebab apa? Sebab peraturan menetapkan telinga mesti dengar. Rahsia dia apa? Rahsia dia kita yang akan menjadi apa? Menjadi orang panggil apa? Penilai bacaan kita ini betul ataupun tidak, tepat ataupun tidak. Kalau tersilap, gustan balik. Tersilap baca, ulang, repeat balik. Tu rahsia dia. Tapi peraturan apa nama ni? Hukum. Sebab asasnya kerana hukum menetapkan ataupun panduan menetapkan mesti telinga dengar bacaan sendiri. Itu dipanggil, kalau kadar telinga dengar bacaan sendiri, orang panggil apa? Orang panggil kadar wajib. Kalau kadar wajib ataupun disebut dalam bahasa akademik disebut sebagai sir, perlahan. Bukan perlahan tak dengar, tu kita dah sebut banyak kali dah. Perlahan ini kadar di telinga sendiri. Kalau kuat orang lain boleh dengar. Itu yang kuat. Kalau telinga sendiri tak dengar, orang panggil tak baca, bukan perlahan. Itu takrif definisi perlahan yang disebut oleh Al-Iman Bajur di dalam kitabnya Al-Bajuri Ibnu Qasim jilid yang pertama. Disebut apa? Perlahan ini makna dia bacaan kadar volume suara hanya boleh didengar di telinga sendiri. Dengan apa dia? Dengan segala huruf dan segala kalimah. Maksud huruf ni makhraj. Dia dengar makhraj yang dia sebut itu memenuhi sifat-sifat huruf yang dia belajar. Tu dipanggil mendengar setiap huruf dan juga kalimah. Adapun kata Iman Bajur di dalam kitab dia Bajur Ibnu Qasim, makna kuat. Kuat ni apa? Wahaddul jahri. Adapun makna kuat ni dia kata bacaan kadar volume dia tinggi, boleh didengar oleh orang lain sekurang-kurang seorang atau dua ke atas. Tu dia ada khilaf. Ulama kata seorang belum dikira kuat, dua ke atas boleh dikira kuat. Tapi ada qaul mengatakan seorang ke atas dah dikira kuat. Orang sebelah tepi ni dia dengar suara kita makhraj je lah, bukan suara mesti keluar. Dengar suara tu kuat, kacau. Macam tu tak keluar suara lah. Cuma imam hukum kamik je lah. Keluar suara kena keluar, tapi makhraj kita tak jelas pun disebut apa. Disebut huruf dha ke huruf dal ke huruf sad, huruf sin, sama je kita dengar sebab kita dengar suara je. Kalau jelas telinga kita boleh detect, boleh trace huruf yang disebut jelas, tu dipanggil kuat. Tu makna kuat dan juga perbezaan makna perlahan. Kalaulah telinga sendiri tak dengar, dipanggil tidak membaca. Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra. Tidak dinamakan sembahyang, tidak ada jenis sembahyang. Maksudnya orang tak panggil sembahyang, kata Nabi, bagi mereka yang lam yaqra, tidak mengeluarkan suara. Karena sembahyang ini ada suara dan ada perbuatan. Tu lam yaqra ni bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihah. Baca apa dia? Ni lahirlah suara ni kan ulama definisi qiraah yang disebut oleh Nabi. Qira'a yaqri'u qiraah. Qiraah ni apa dia? As-sautu yashtamilul huruf ba'dul hijaiyah. Ada huruf, ada suara yang mengandung huruf, dipanggil kalimah, dipanggil qiraat. Tu ulama definisi hadis yang disebut oleh Nabi, siapa tak baca Fatihah tidak dinamakan sembahyang. Jadi peraturan sama pada semua bacaan. Peraturan Fatihah tu terpakai pada semua bacaan. Tak kisahlah tahiyat ke, selawat ke, salam ke, takbiratul ihram, sama. Mesti telinga dengar. Assalamualaikum, telinga dengar. Ada syaddah. Oh, okey. Kum, bukan kum. Telinga dia dengar. Kalau telinga dia dengar kum, dia repeat balik. Assalamualaikum. Tu rahsia kenapa dia nak kena dengar. Tapi tak tahu rahsia pun tak apa. Yang penting kita tahu hukum, panduan dia wajib
diperdengarkan di telinga sendiri. Habis, yang seterusnya peraturan yang ketiga. Peraturan pertama, sebutan dengan betul. Yang kedua, mesti telinga dengar. Dan yang ketiganya ialah dengan ada mualat. Baca tahiyat tu kena ada mualat. Selawat tak apa. Dia combine dengan tahiyat yang bulan lepas. Mualat. Maksud apa mualat? Mualat ini berturut-turut di antara ayat pertama dengan ayat kedua. Jangan stop lama. Jangan cross dengan perbuatan lain, perkataan lain. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Okey, waqaf. Nak mula assalamu alayka, jangan stop lama. Dia tak boleh stop lama. Dia sama dengan yang kita bincang Fatihah dulu. Fatihah mualat itu wajib, bukan sunat. Fatihah wajib mualat. Maksud mualat ini wajib dibaca secara berterusan, tidak boleh stop. Melainkan stop itu ada hajab. Kenapa stop? Lupa. Dia cari assalamualaikum dulu, assalamualaikum. Dia mencari. Lepas wabarakatuh, assalamualaikum. Sepatutnya, tapi dia tak confident. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kacau. Lalah hantam je lah dia cakap. Assalamualaikum. Hantam betul. Lama tak nak boleh ke dia mula assalamualaikum? Lama. Sebab duk cari. Ka dulu kena dulu, ka dulu kena dulu. Dia sebenarnya kita dah sebut bulan lepas, kalau bertukar ka dengan na ni tidak membatalkan. Tidak membatalkan tahiyat. Sebab apa? Sebab asal memang wajib disusun mengikut susunan ayat pertama, kedua, ketiga, empat, kelima. Jadi 5 ayat kena susun. Tetapi wajib susunan ini pada ayat yang kalau kita tukar dia berubah makna. Bukan kata macam Fatihah. Fatihah memang wajib. Ayat pertama sampai ayat ke-7 tidak boleh langsung ditukar. Pertama mesti basmalah. Kedua alhamdulillah, tak boleh ar-Rahman terus. Tetapi tahiyat dia lebih ringan sedikit peraturan. 5 ayat itu, ayat pertama wajib susun ayat pertama. Tak boleh dulu assalamualaikum, tak boleh. Dia kena at-tahiyat dulu. Tetapi ayat kedua dengan ketiga wajib susunan atau tidak? Tengok. Asal wajib. Tetapi ayat kedua dengan ketiga ini boleh kalau bertukar, tidak membatalkan tahiyat. Tukar macam mana? Kita hantam ayat ketiga dulu. Ayat ketiga assalamualaikum. Kita lupa nak susun yang mana dulu, kita pun hantam je lah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak membatalkan. Walaupun susunan tadi tak ikut ayat ketiga, kita ambil dulu. Sebab apa? Sebab ka dengan na, kalau kita tukar susunan pun tidak merubah makna. Jangan ambil ayat keempat jadikan ayat kedua, itu batal. Itu batal. Asyhadu an la ilaha illallah, ayat keempat. Tiba-tiba dia hantam ayat kedua. Wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tidak sah. Sebab apa? Sebab merubah makna. Asyhadu an la ilaha illallah dia boleh bertukar dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia boleh bertukar dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab dua tu boleh kalau bertukar. Akar dengan na boleh kalau bertukar. Asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasul boleh kalau bertukar. Hak lain tak boleh. Itu urutan. Wajib urutan. Tapi tempat yang tak wajib ataupun sunat boleh. Sebab tu je. Baik, antara ayat pertama dengan kedua tak boleh stop. Tak boleh stop lama. Kalau stop lama tidak ada hajat, kena ulang balik. Stop lama tak ada hajat, bukan hajat nak ingat. Kalau hajat nak ingat, tak apa. Itu tidak membatalkan mualaf. Tidak ada hajat nak ingat dan bukan sempuk pun. Sempuk ni ke hajat juga, sempuk. Wa barakatuh. Sempuk. Bukan tua, dia sempuk ni bukan kira tua, muda-muda sempuk. Bukan kata tua haji, bukan kata tua, umur 30 sempuk juga. Pasal sempuk lah. Bukan pasal tua, pasal muda. Tua boleh hiking lagi. Umur 70 panjat bukit kuat. Kalau bukit dia boleh panjat, lain tak ada masalah apa. Tanya panjat lain. Bukit dia boleh panjat. Macam baji kita ni, kuat ni.
Mai-mai. Bukit tinggi boleh banyak, bukit rendah alah langkah aja. Jadi semput dikira hajab. Lupa nak ingat ayat dikira hajab. Selain daripada tu, kalau sengaja dia stop lama, itu membatalkan mualak, kena repeat balik. Sama dengan Fatihah pun sama. Nilai dia macam mana? Nilai dia ambil penilaian Fatihah. Fatihah ni dinilai macam mana? Ayat pertama, ayat kedua, tak boleh lebih daripada kadar bernafas. Waqaf tu sekali nafas. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki tu waqaf je, kita tarik sekali turun mula, jangan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ini mengikut nisbah, bukan umum. Umum, panduan umumnya sekadar bernafas. Maksud dia tidak boleh tidak dibenarkan melebihi masa bernafas ataupun masa waqaf. Apa maksud waqaf? Sekali bernafas. Tu waqaf. Bahasa Arab waqaf tu berhenti. Berhenti, apa maksud berhenti? Sekali berhenti. Apa maksud sekali berhenti? Sekali tarik nafas. Walaupun dia tak tarik. Itu maksud waqaf. Dibenarkan sekali waqaf. Sekali bernafas. Okey, sekali bernafas itu mengikut nisbah masing-masing. Kalau dia jenis orang yang tak boleh sekali nafas, dibenarkan. Sebab dia jenis bukan sekali nafas, tak boleh teruskan bacaan. Tak boleh. Macam kita dah boleh dah. Dia kena dua. Bukan semput, memang jenis dia macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali. Bagi dia. Maka tidak membatalkan mualak. Panduan umum, tidak melebihi kadar bernafas. Kadar sekali nafas. Sekali nafas ni nisbah masing-masing. Lain daripada semput. Itu special case. Semput dianggap sebagai special case yang dibenarkan untuk dia berhenti. Habis dulu semput dia, baru mula balik. Tu. Baik. Ini antara peraturan yang penting. Terkadang kita terlepas pandang, baca Fatihah, duk ingat merata-riti. Ar-Rahmanur Rahim. Syaitan kacau. Ji, barang jumpa lagi tak? Dia pun ingat. Tu duk kat mana? Hilang tadi. Baru sambung. Maliki Yaumiddin. Lama dah duk fikir barang letak kat mana? Kunci. Walah ada poket dia. Tak jumpa cari. Duk dalam poket ni, kunci. Seharian cari kunci, tak jumpa. Walah ada dalam poket. Syaitan tak kacau, tak suruh cari dalam poket. Dia suruh kita cari, dia fikir. Ar-Rahmanur Rahim. Dia tanya kita, Ji, jumpa lagi tak kunci? Tak jumpa lah. Kita jawab kat syaitan. Duk kat mana? Carilah. Fikirlah. Dia suruh kita fikir. Fikir kita tak kat mana? Dalam raga motor ke? Atas almari ke? Mudah je sepatut syaitan kata, Ji, cuba tengok dia poket tu. Ada kunci. Dia tak cakap. Tu okey lagi dalam poket tu. Yang cari spek tu atas kepala ni. Tu lagi dah cak. Merata-riti cari spek. Pun atas kepala. Mana spek aku? Mana spek aku? Lu atas kepala. Mana nak jumpa? Lalah bini kata cari apa ban? Spek daripada tadi lagi. Abang cari apa? Spek. Bini pun kena dia. Cuba abang tengok atas. Atas mana? Atas kepala. Mana nampak? Tak nampak, tengok. Cuba abang pegang atas tu. Oh ni, spek baru nampak. Bukan baru nampak, baru tahu. Dia pegang-pegang duduk atas kepala. Tu lagi dah cak tu. Tunggu hari tu macam tu. Kalau dalam poket biasa tu, jangan duduk stres sangat. Stres lah saya ni, lupa sangat lah Ustaz. Pelupa dah makin hari. Memanglah takkan makin hari makin kuat ingatan. Biasa tu. Makin hari makin pelupa, makin hari makin pelupa. Lama-lama dia ingat jalan ke surau je lah. Jangan pergi lain dia lupa dah. Jangan. Bini dia ingat lagi, orang lain tak kenal lah. Okey lagi tu, boleh kenal bini lagi. Jangan nyayuk bini tak kenal lah. Baik, habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Itu peraturan yang ketiga antara peraturan yang penting. Mesti berterusan bacaan, tidak boleh dibaca secara stop ataupun berhenti. Dan yang terakhir, yang keempatnya adalah dalam bahasa Arab. Ini mudah. Dalam bahasa Arab, tahiyat pun dalam bahasa Arab.
Dan juga selawat pun dalam bahasa Arab jangan jadi bahasa kita. Jangan jadi bahasa lain, ini bahasa kita. Dan ke-12 kita habiskan, ke-12 dan ke-13, memberi salam. Yang ke-12, rukun yang ke-12 ialah memberi salam, iaitu mengucapkan salam yang pertama. Yang wajibnya ialah mengucapkan salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu sunat. Sekurang-kurang, yang ini paling pendek salam yang wajib, Assalamualaikum, itu wajib. Dan elok dan afdal dia kata Assalamualaikum warahmatullah. Iaitu afdal. Warahmatullah. Makruh diterbalikkan dengan disebut Alaikumussalam, dan tidak sah dengan Salamun alaikum. Kenapa? Kerana wajib dibaca salam dengan mengekalkan huruf alif lam tu. Tak boleh buang alif lam. Kalau dalam sembahyang, diri salam di dalam sembahyang ni diri yang wajib, alif lam sim syaddah, lam alif mi, assalamu alaikum. Tu wajib, dua kalimah tu. Assalamu alaikum tu kalimah wajib. Tak boleh kita buang alif lam jadi salamun alaikum, tak boleh, tidak sah. Apatah lagi kita buang dua huruf pun tidak sah. Apatah lagi kita buang syaddah. Syaddah kita buang assalamu alaikum. Ataupun kita buang tiga huruf sekum, lagi jahanam. Lagi jaga fe tu. Sekum je. Alif pun tak ada, lam pun tak ada, syaddah pun tak ada. Mana ada syaddah? Dia syaddah sa, as-sa. Kita pergi sai. Sekum. Tak ada tu. Assalamualaikum pun tak boleh. Kenapa assalamualaikum tak boleh? Tak ada syaddah. Assalamualaikum tu tak ada syaddah, tidak sah. Sebab diri dia mesti lengkap juzuk. Apa juzuk? Alif satu juzuk, lam satu juzuk, sin satu juzuk, syaddah satu juzuk, lam alif satu juzuk. Combine dua tu, terbentuklah kalimah Assalamu. Ada 4-5 juzuk diri nama dia satu kalimah Assalamu. Tak boleh kata assalam. Kenapa? Jadi 4 aja. Kena Assalamu baru 5. Kerana dia panggil apa? Syaddah itu dikira huruf. Syaddah itu dikira huruf. Tetapi kalau di luar sembahyang sah. Dia lain. Salamun alaikum boleh di luar sembahyang. Di luar sembahyang dia tak wajib alif lam tu. Tetapi sim tu wajib lah. Tak boleh juga sekum. Sebab salamun alaikum kena ada. Saikum tak boleh. Salamun alaikum di luar sembahyang boleh. Kita buang alif lam je. Tapi yang lain kekalkan. Tu di luar. Tu yang wajib. Adapun sunnah, penuhkan. Penuhkan. Assalamualaikum warahmatullah. Tu wajib. Baik, settle. Mudah saja. Yang salam ni, yang kita nak jaganya, sama je peraturan dengan peraturan yang lain. Betulkan huruf dan syaddah. Huruf dia, makhraj cantik semua, jangan tukar. Syaddah, jaga. Yang mana wajib, yang mana sunat, dan bagi telinga dengar, sama je. Baik, itu yang wajib. Kalau yang sunat, tambah warahmatullah, dan pula beberapa perkara sunat ketika memberi salam. Itu yang kita dah buat. Cuma banyak kita kadang-kadang kita hantam je. Macam antara sunat macam mana? Antara sunatnya palin. Dia ada teknik dia tu. Teknik palin ke kanan, teknik palin ke kiri. Dia ada dua teknik yang popular, yang masyhur. Kalau kita dua-dua tak ikut, ambil teknik kita. Teknik hantam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia macam kipas non-stop. Tak, dia ada teknik dia. Dia ada dua. Kita dah sebut sebelum daripada ni kan. Kita dah sebut sebelum daripada ni. Iaitu teknik pertama apa? Teknik pertama sunat mula A. Bergerak kum berhenti. Assalamualaikum berhenti. Warahmatullah teruskan tanpa bergerak. Assalamualaikum warah teruskan. Warahmatullah. Kemudian hadap ke depan balik. Belum alif lam, belum. Hadap ke depan balik untuk ke kiri mula A balik. Okey. Hadap balik. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian hadap ke depan balik, barulah yang terakhir. Tu. Itu teknik pertama. Teknik yang kedua,
Kita lapah dulu baru bergerak. Assalamualaikum warahmatullah. Tu kembali balik depan. Assalamualaikum warahmatullah. Tu teknik yang kedua. Dua-dua tak ingat Ustaz. Buat kita je lah. Tiba je lah. Hantam je lah labu. Piramli dah ajar dah. Kita duk ingat Piramli. Hantam je lah labu. Tak tahamnya tak dapat pahala sunat. Kalau makruh ada makruh. Kalau makruh tak ada pahala sunat. Dia nak yang sunat. Dan terakhir, nanti yang lain tu kita akan sebut dalam komponen sunat. Banyak lagi. Nak keluar, nak bagi salat apa sunat lagi. Sunat niat apa. Itu dalam komponen sunat. Dan yang terakhir untuk malam ni ke-13-nya. Tertib. Ini tak perlu detail. Simple saja. Ikut susunan. Iaitu selain daripada rukun-rukun yang dituntut diperbuat serentak. Seperti niat dengan takbiratul ihram. Tidak ada tertib. Fatihah dengan berdiri tidak ada tertib, dan lain-lainnya itu mana-mana yang wajib didahulu hendaklah yang wajib didahulukan mengikut susunan. Jadi susunan ini tempat yang wajib susun je. Tempat yang wajib serentak itu tak wajib lah. Tak wajib susun macam niat dengan takbir kan serentak. Niat, takbir, Fatihah, qiyam semua serentak dalam. Masa kita qiyam itulah, masa kita berdiri itulah kita takbir, masa berdiri itulah kita niat. Dalam takbir itulah kita niat, dan dalam berdiri itulah membaca Fatihah. Itu tidak ada susunan. Adapun lain ada susunan. Lepas qiyam baru boleh rokok. Sebab itu kalau rokok tak sempurna qiyam tidak sah. Dia punya formula dia. Pastikan setiap rukun dilakukan mengikut panduan syarak secara sempurna, barulah boleh rokok. Contohlah kita tertinggal waladhdallin, nun hilang, rokok pun tidak sah sebab tak sempurna Fatihah. Dia punya formula. Tak boleh lakukan dia punya rukun lain selagi rukun sebelumnya belum sempurna. Sebab itu nak kena belajar macam mana cara buat bagi sempurna. Kalau tidak, rokok tak jadi walaupun cantik rokok kita. Kenapa? Kerana dikira skip Fatihah. Dia tak boleh skip. Waladhdallin tu huruf satu huruf je. Kan ada orang semput kan. Waladhdallin. Habis nafas. Nun tak ada. Macam ayam lekat padi. Tak boleh. Kena repeat balik. Nun hilang. Repeat balik. Repeat apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan hilang dia. Tu ingat balik. Jangan waqaf buan huruf. Jangan waqaf buan huruf. Hanya matikan. Bukan mati huruf. Mati baris saja. Wallahu a'lam. InsyaAllah bulan depan, akhir bulan ni kita akan masuk tajuk baru, iaitu komponen sunat. Dah habis dah komponen wajib. 3 komponen wajib dalam sistem sembahyang dah habis, dah khatam. Kita akan masuk topik baru, 2 komponen sunat. Kita dah mula nak masuk sunat untuk tambah nilai pahala. Dipanggil tambah nilai dalam sistem ibadat kita. Kita akan fokus ada 16 perkara sunat hai'ah dan ada 8 sunat ab'ad, dan akhirnya perkara makruh. Ada 6 komponen di dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.